Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada ADV 160. Okay, so ini yang model baru, warna apa? Hijau mati, hijau matte. Okay, skru dekat motor pun tak hilang marking lagi. Baru 3 hari customer ni beli. Okay, so customer ni beli sendiri lampu dan bawa datang ke saya. Saya ambil upah pasang dan wiring semua saya akan sediakan. So customer ni pasang crash bar GV. Okay, crash bar GV ni memang cantik. Okay, besi dia pun padu. Tapi nak buka dia leceh tau sebenarnya. Nak buka dia leceh. Besi dia memang baik daripada crash bar yang lain lah yang saya tengok, yang biasa saya buka. Okay, so customer ni bawa model ni. So wiring semua saya akan sediakan, pemasangan dengan saya. Okay, kita akan bagi garanti ke apa. Okay, kalau ada masalah dengan saya, pemasangan dengan saya, datang saja. Okay, sebelum ni saya dah ajar customer. Bila saya ajar, dia tak faham. Jadi tak payah nak ajar, saya cakap datang saja. Okay, WhatsApp saya, kita akan deal, tengok balik apa masalah. Okay, saya jenis bertanggungjawab punya. Okay, sebab saya buat video. Okay, so untuk lampu ni dia ada putih dan kuning, dia ada 4 spot. Ini saya tak pasti dalam ni dia ada 2 ataupun ada 4 juga. Kadang-kadang dalam ni 2, kuning dengan putih. Tapi yang ni je 4. Ini nampak macam ada 4, macam ada 2 pada. Okay, so kalau biasa model macam ni dia terang. Yang ni baik punya ni. Kalau tengok besi dia pun berat. Okay, tinggal kita buat wiring saja. Okay, so motor ni baru 3 hari. Saya dah terangkan semua pemasangan dengan saya macam mana, garanti saya. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan. Spotlight ni dekat ADV 160 crash bar GV. Okay, Alhamdulillah kita dah siap pasang untuk spotlight dekat ADV 160 ni. Okay, so spotlight ni bentuk macam mana dengan crash bar GV ni. Okay, kalau boleh tengok, dia punya bracket tak kena lah. So kena beli bracket yang fleksibel sikit. Sebab crash bar GV ni dia macam, dia cantik bila tak ada ni. Macam mana nak cakap tapi dia leceh sikit lah, memang leceh. So cara dia adalah terbaik beli bracket fleksibel untuk kita adjust lampu ni. Tapi yang ni saya dah cuba adjust paling cun. Okay, kita tengok. Okay, dia punya switch macam ni. Okay, sebab saya dah habis stok switch ni. Ni switch yang datang daripada lampu. Okay, dia memang cun-cun macam ni. Tapi sebab apa saya kata dia kena pakai bracket fleksibel? First sebab nampak batang crash bar ni dia membengkok ke dalam tau. Okay, dia ke dalam. So lampu ni, bracket ni dia ikut batang ni. So dia menyuluh ke sini. Okay, dia bukan menyuluh ke sini tau. Okay, so saya cuba habis adjust. Tapi cuma tu lah, ini yang mampu. Memang cantik dekat sini. Kemas. Tadi pening juga, macam mana nak letak. Sini tak boleh, atas tak boleh. Ini paling cantik. Tapi untuk nampak lagi, untuk boleh kita adjust lagi cantik adalah pakai bracket fleksibel. Okay, so untuk spotlight model ni memang terang. Biasa siang macam ni tak nampak tau. Tapi ni sebab yang nampak. Nampak kalau boleh tengok. Nampak so ni putih dan kuning. Okay, dia ada 2 mode, putih dan kuning. Okay, so memang terang lampu dia. Okay, kuning, putih. So untuk waktu siang macam ni kebiasaannya tak nampak rumah saya ni untuk adjust. Ni memang jelas lah, terang. Tapi untuk pakai crash bar macam ni, untuk pakai spotlight macam ni, tak semua crash bar boleh tapi ini dah paling cun lah saya buat ni. Okay, so itu saja untuk ADV 160 ni. Kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call atau WhatsApp saya. Okay, ciao.